Okay guys, ni aku cakap ni Alpine earplug. Orang panggil earplug. Dia warna hitam ni untuk daily commute. Merah tu untuk race lah. So, kita try yang merah pula. Sebab aku exhaust racing kan. Kita pakai siap-siap. Risau nanti lah orang cakap dengan aku jerit-jerit pula. Sebab kita kan selalu kalau pakai earphone kan, nanti ada rasa tendency untuk cakap kuat-kuat kan. Aku tak tahu lah. Nanti aku dah pakai. Tapi bagus sebab ni akan protect aku punya telinga untuk mengharungi hari-hari yang mendatang. Sebab telinga ada satu je guys. Rosak, telinga ada dua lah actually. Tapi pendengaran kita ada satu je. Kalau rosak memang pisang. So let's go guys. Sekejap. Nak pakai helmet mana satu Banyak helmet tapi kitchen je lah. Ada 6. Ada 5 Shoei, 1 Arai. Satu S-Lite. Sekarang aku memang pakai Scorpion lah. So let's go. Ini dia Scorpion EXO R1 Air dengan Reso. So let's go guys. Depan tu dah gelap tu. So ni aku tengah pakai earplug Alpine tapi yang mode race pula. Dia rasa lagi kedap. Sekarang dah jam lah sebab orang dah balik kerja. Lepas tu ada yang cuti sekolah dah start, orang dah balik kampung pun ada kan. Kat sini memang merging lane, so memang jam lah. Kau dah selalu bawa macam hari tu aku bawa Hyper, beza lah dengan RAM macam ni. Kena pulas lebih sikit. Vistrom aku trauma sikit ikut belakang Vistrom ni. Cuaca gelap dah guys. Sebab tajam gila kan. Sekarang ni masih lagi ke atas tau, lebih sebab
ditutupi oleh mendung-mendung nak hujan ni. ada bang. Okay guys, sampai sini dulu kita punya vlog. Nanti kita sambung lagi. Anything korang just stay tune for more videos. Ciao, Assalamualaikum.